kita faham bahawa orang-orang Yahudi mempunyai satu benda yang kita panggil sebagai resis dan ekstrim. Mereka terlalu mengagungkan bangsa mereka. Mereka terlalu ekstrim dengan akidah dan pemikiran mereka. Ya, kita tahu Allah Subhanahu wa taala pernah mengangkat kedudukan mereka sebagai salah satu umat yang terbaik ketika mereka bersama dengan Nabi Allah Musa dahulu. Mereka terdiri daripada golongan-golongan yang beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Atas sebab itu Allah memberikan banyak nikmat, banyak kurniaan, banyak anugerah dan kelebihan kepada mereka. Jadi sebahagian daripada mereka menganggap ini adalah sebesar-besar anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kemudian hari disebabkan sifat resis dan ekstrim mereka, mereka menganggap golongan selain mereka adalah golongan-golongan yang low class,